Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hari ni kita ride chill je. Macam mana lah untuk bulan puasa ni kan. Dan aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada yang menjalani puasa lah, especially umat ni lah, bagi umat Islam ataupun yang menganut agama Islam. Semoga kita diberkati oleh rahmat Allah SWT dari hari ni. Itulah harapan. Dan ni aku bawa aku punya Domina setelah beberapa hari dipinjamkan kepada orang lain buat sementara waktu. Dan aku baru lepas tukar dia punya fuel filter. Ya. So, kenapa aku tukar fuel filter? Okey. Ceritanya macam ni. Tak silap dalam bulan lepas lah. Saya cerita lepas aku tukar spark plug. Aku perasan motor dia mula rasa semput kalau aku buat laju. At first aku ingat okey, mungkin spark plug lah kan. So aku tukar. Rupanya yang spark plug kedua, which is the one bawah tangki ni, dia bengkok dia punya pin tu. Dia punya ujung tu kan, tip dia tu bengkok. So aku tukar baru. Elok. Tapi still semput tu masih ada. So aku bazir dalam sebulan ke 2 bulan lebih cuba cari punca. Tak yakin. So aku end up tengok YouTube and aku tengok ada satu video aku jumpa tu, dia cakap fuel filter punca. Okay, so aku tukar tu lah. Actually murah tu barang Domina ni, Domina 400 tu. Sebab fuel filter pun dalam tak sampai RM20 lah. Satu dia kecil plastik kecil. Dia satu plastik tu, lepas tu dia ada 3 muncung dia macam tu lah. So aku direct dengan Modinas dan aku tunggu dia hantar. Aku tukar and aku perasan dia makin lancar lepas tukar tu. Sebab masa aku bawa sebelum tukar, dia rasa kasar sikit tau. So ni dah aku tukar, aku nak tengok sempur ke tak hari ni. Masa aku sempur ke tak motor lagi. Sebab kalau sempur dia tak tahulah. Tapi masa aku tukar aku nampak lah, oh fuel filter memang dah berkeladak lah, memang dah hitam. Ni Sabtu tak ramai lah kita dia. Mantap lah, pergi ke layan lah. Sendu sikit kan. Memang kita ada es. Itulah biarkan saya nyala tu bang. Kak shoot ni. Sambil kita on the way kerja ni dengan lain-lain lagu lah. Kalau mikrofon ni pick up bunyi lagu tu, minta maaf lah. Apa-apa nanti kita tengok post production macam mana. Sebab aku masih lagi mencuba set up mikrofon ni. Dah bunyi dah sedap lah. Cuma aku kena cari macam bunyi tu okey ke tak. Dah aku nak kuatkan sikit lah. Kalau dia pick up lah. Kalau tak apa lah, tak apa.
wing. Tapi gua tak macam tu, pelik lah. Kan bagus kalau kita cari trafik macam ni, aman damai. River. Kena atas sikit lah. Kalau korang leka terdapat exit dia. Apa, exit motor ke PE.
Okay guys, sampai di sini saja video. Thank you for watching the video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.